rasa penat sangat. Bila rehat, orang kata saya pemalas. Hai, saya kawak. Doktor nak tanya, boleh ke saya baru 28 weeks tapi bila buat kerja sikit rasa penat sangat. Saya bukan malas tapi saya disarankan berehat sebab pernah ada kes gugur anak pertama dulu. Okey, faham. Kalau yang ada sejarah gugur anak pertama, kita memang sarankan untuk rehat. Jangan lasat sangat untuk 16 minggu pertama. Okey, kemudian awak boleh scan, tengok condition baby, pembesaran dia macam mana, berat dia macam mana, air ketuban macam mana, dia punya uri macam mana, uri tu duduk dekat atas ke dekat bawah. Kalau uri tu duduk dekat bawah, kita masih kena rehat lagi. Kalau kita ada faktor risiko lain, memang kita masih kena rehat lagi. Kalau uri tu duduk atas, tak ada masalah apa-apa, masalah kesihatan pun okey. Contoh, kita tak ada masalah darah tinggi ke, masalah HB rendah ke, masalah ada lain yang memang dalam pantauan doktor, kita boleh buat kerja yang ringan. Contoh, kita bekerja sikit-sikit, jalan sikit-sikit kan, supaya kita sebenarnya untuk ibu pregnant, kalau kita ada masalah apa-apa, bagus juga untuk kita buat senam-senam ringan lah, supaya fungsi jantung kita lebih bagus, peredaran darah kita lebih bagus lagi, supaya baby kita boleh pembesaran dia lebih bagus lah dalam janin tu. Okay, so kalau awak rasa penat tu macam lain macam, contoh kan, kenapa buat macam jalan sikit, penatnya macam sampai cungap-cungap kan, ataupun awak rasa macam buat kerja rumah tu macam rasa macam mengah-mengah, sakit dada ke kan. Kalau rasa macam tu, bagi tahu doktor untuk doktor cek lebih detail. Doktor akan cek awak punya jantung, fungsi jantung awak macam mana, fungsi paru-paru awak macam mana. Semoga awak dapat sesuatu. Okay, dalam pregnancy ni jangan stres. Kalau kita ada masalah, perlukan consultation, jumpa doktor untuk doktor bantu kita selesaikan masalah kita tu. Okay, take care awak. Nak beritahu awak ni, bertemu ada buat kelas bersalin, iaitu kelas rahsia mudahnya bersalin dengan semudah-mudahnya. Emosi kita ready, fizikal kita ready sebelum kita masuk labor room dan dalam labor room nanti. Okay, jangan lupa daftar kelas. Boleh daftar dekat link di bio ataupun beg biru di bawah. Okay.